Wah, rasa sungguh tenanglah di pagi-pagi hujung minggu ni. Kita berehat setelah penat bekerja. Rehatlah kan. Kau bekerja apa, Mak? Makan tidur aja. Masa bila kau bekerja? Kerja seharian ni. Kerja apa aku buat ni? Itulah. Kita berehat, relax bersama keluarga di hujung minggu ni. Kan? Duduk, tenang-tenang. Cakap pasal keluarga ni. Teringat pula aku kat janda aku tu. Dan tak dia lah. Kita rehat, tenang-tenang. Teringat balik janda. Tak payahlah. Pedulikan dia orang. Rehat saja. Kau ni Main asyik cerita janda. Ini janda bergetar depan mata. Kau tak nak teko ke? Kau ni. Abang Robin kau hari-hari datang menunggukan kau. Benci aku tak nak tu something tu. Something aku tak minat lah. Kau cerita apa ni? Kau cerita pasal something? Tak nak tengok cerita, tak nak tengok wayang ke ada cerita something ni? Cerita apa benda tu, kisah something. Kisah bodyguard something. Jom lah. Boring lah. Mimin boring lah. Jom. Cip. Jom lah tengok wayang Cip. Boring lah cerita something. Cerita apa kau nak tengok tu? Cerita ni best Cip. Cerita ada gangster lah, something ada kungfu. Jom lah. Kita tengok. Jomlah tengok wayang Cip. Apa barang lah Cip duduk sini aje. Kau ajaklah boyfriend kau Aziz. Ya ke? Betul ke? Cerita kungfu? Kungfu ke gangster ke apa? Cerita yang kisah cinta-cintaan Korea tak ada ke? Teringat aku zaman muda dulu. Cip, apa Cip merepek ni? Malulah dengar kat orang cerita cintaan, cerita Korea pula. Cerita cintaan itu cerita Hindustan. Apa benda lah Cip ni? Cerita Hindustan pun ada gangster lah. Apasal korang ni? Sekejap cerita Korea lah, Hindustan lah. Alah, aku malas lah. Aku nak berehat lah. Kau pergi ajaklah boyfriend kau Aziz. Korang ni tak nak sudi sudah lah. Cerita Korea lah, cerita Hindustan lah, tak nak sudah lah. Merajuk ke? Apa dah? Hujung-hujung minggu ni kau rehat. Baik, kau exercise, bergayut, biar nampak tinggi sikit, kan? Shut up, Cip. Marahlah.